bin Auf tak terima. Dia katalah, semoga Allah berkati harta kau, semoga Allah berkati keluarga kau. Itu tunjukkan aku mana pasar dia. Abdullah bin Auf buka pasar dia jadi orang kaya. Subhanallah. Bin Auf seorang yang pandai dalam berniaga. Begitu juga Salman Farisi. Banyak cerita-cerita sahabat Nabi. Antara mereka yang kita tengok, yang pernah kita biasa dengar, sahabat-sahabat Rasulullah SAW di medan peperangan sampai nak minum dengan kawan dia sedang apa? Nak kehausan. Jangan bagi aku, bagi dia. Sampai dia yang kedua, dengan kawan dia pula yang menjerit, dia nak minta air. Jangan bagi aku, bagi orang tadi. Sampai yang ketiga dah meninggal, sampai kedua meninggal, yang pertama meninggal. Ini yang Rasulullah SAW kuatkan antara mereka alaihissalatu wassalam bersahabatan. Oleh kerana itu syarat persahabatan ialah bersahabat itu kerana kebaikan, bukan nak tengok kekurangan dia ataupun nak. Sebab itu kalau siapa yang bersahabat kerana nakkan kebaikan, kalau kawan dia satu hari tergelincir ke ataupun tak buat baik ke, dia tak adalah sehati dia tu apa-apa. Sebab saya nak kebaikan. Ini kadang-kadang kita duduk dengan sahabat kita, ataupun kita duduk, kita bersahabat dengan guru kita, kadang-kadang tengok ada macam ada kesalahan sedikit ke yang tak kena ke kan. Sebagai seorang manusia ada kesalahannya, terus langsung, ini bukan guru aku, ini bukan lagi sahabat yang baik. Letakkan basic persahabatan itu kerana fadilah kebaikan, kerana Allah Subhanahu. Jadi kerana pentingnya persahabatan ini sampaikan Rasulullah buat akad begitu. Sampai Sayyidina Umar kata, aku di dunia ini tidak ada lagi yang berfikir, kalau bukan 3 perkara ini aku dah tak fikir apa, nak mati dah, kata Sayyidina Umar. Tapi kerana ada 3 perkara ini yang aku buat, yang aku boleh bertahan dekat dunia. Apa dia, wahai Umar bin Khattab? Dia kata yang pertama, kerana aku boleh beribadah lagi, boleh solat lagi fi jawfil lail, di waktu malam. Yang kedua, aku boleh dalam riwayat mengatakan boleh berpuasa. Yang ketiga, boleh duduk dengan kawan-kawan. Tapi kawan-kawan Sayyidina Umar, kawan yang macam mana? Kawan-kawan Sayyidina Umar, Ibn Abbas, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, itu semua kawan-kawan yang Masya Allah